Bagaimana untuk menukar pecahan tak wajar tadi, kan? Kita boleh pecahan tak wajar tadi kepada nombor bercampur. Udah. Nanti ayah kamu tengok kamu duduk bawah ni. Kenapa anak saya duduk bawah ni? Kamu nak jawab apa? Nampak tu. Kenapa anak saya duduk di bawah? Bangku di belakang banyak yang kosong. Sebab bila bagi duduk kat tempat yang selesa, dia bersembang dengan kawan dia. Saya jawabkan, ya ke tidak? Betul? Nampak dia dah angguk. Betul. Okey, kita tengok menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Dulu masa sekolah diajar macam mana? Contohnya kita ada pecahan tak wajar 13/3. Dulu sekolah ajar macam mana? Darab. Potong-potong. Bahagilah sayang. Kan macam ni 13/3. Kan? 3 kali 4 12. 3 tolak 2 1. Jadi yang ini jadi besar 4 1/3. Macam itu dulu. Sama je. Tapi sekolah menengah lagi senang. 13/3. 4 1/3. Boleh? Lagi. Ini dah tahu dah. Udah habis lah. Kalau nak tukar kepada nombor bercampur, ini nombor bercampur. Pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur. Kalau nombor bercampur tukar kepada pecahan tak wajar, kali dengan tambah. Ya cikgu. Ya ke? Betul cikgu. Kita tengok contohnya atas. Contohnya ini kita ambil tu balik. 4 1/3. Ini pecahan apa? Nombor bercampur. Tukar kepada pecahan tak wajar macam mana? 4 ni darab, hasil dia tambah. Ya? Ya ke? 4 kali 3 12. So 12 campur 1 maknanya 13/3. Macam tu? Ya. Pandai lah dah. Habis. Kalau tekan tak boleh dapat ke? 4/1/3. Tu? Tak boleh pun? Tapi kata boleh. Tak boleh ya. Kena macam tu lah, darab. Lepas tu tambah. Apa dia? Kamu sembang apa? Kamu lah tengok belakang pula. Dia yang bersembang, dia tengok belakang. Buat okey, macam tak bersalah. Okey. 4 kali dia penyebut tambah pengangka. Jadi pecahan tak wajar. Habis.